3 tahun lepas, Meja Adam bantu seorang penyimpan emas beliau menukarkan simpanan tunai kepada 2 kilogram emas yang mana ketika itu harganya hanyalah sekitar RM521,000 sahaja. Hari ini tuan-puan, 2 kilogram emas yang sama sudah pun bernilai lebih RM930,000 tanpa beliau perlu buat apa-apa pun. Penyimpan emas tersebut hanya beli dan peram sahaja. Emas tersebut malah sudah mampu meraih keuntungan lebih RM400,000 hanya dalam masa 3 tahun. Menarik kan? Lagi best, harga 2 kilogram ini akan terus naik selagi mana penyimpan emas tersebut tidak menjual dan masih menyimpan emas tersebut dalam peti besi beliau. Inilah kelebihan emas yang tiada dalam mana-mana tabung simpanan tunai seperti ASB, tabung haji, fixed deposit maupun saham. Jadi tuan-puan di Public Gold, jika tuan-puan mempunyai bajet yang besar, tuan-puan boleh terus alihkan ke dalam simpanan emas 1 kilogram seperti ini. Ataupun tuan-puan boleh mula menabung emas di akaun Emascape Public Gold. Cukup saja 1,000 gram, tuan-puan boleh keluarkan 1 kilogram gold bar yang seperti ini. Macam mana nak bermula daftar akaun emas? Percuma saja, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.